Okey, ini adalah bahagian keempat ya. Bahagian keempat siri laju dan pecahan. Bab 9 tingkatan 2. Okey, ini pecutan. So apa itu pecutan? Nah, pecutan itu adalah kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju terhadap masa. Yang ini kamu kena ambil perhatian. Bukan lagi kadar perubahan jarak terhadap masa ya. Yang ini kadar perubahan laju terhadap masa. Okey. So apa maksud itu? Maksudnya, bayangkan ini adalah sebuah kereta. Dia berada dalam keadaan pegun. Bagaimana saya tahu? V itu velocity ya, hal laju ya. Hal laju dia adalah 0 meter sesaat. Dan masa belum bermula lagi 0 saat. Kemudian kereta ni memecut. Jadi bila ia memecut, dia sampai hal laju 60 meter sesaat dalam masa 5 saat. Okey, jadi perubahan masa adalah, perubahan T adalah 5 saat. Jadi perubahan laju iaitu velocity adalah 60 meter sesaat. Jadi pecutan dia boleh ditentukan dengan menggunakan formula pecutan. So formula pecutan adalah laju over masa. Okay, let's look at the contoh here. Contoh sebuah kereta bergerak daripada keadaan pegun dan memecut secara seragam sehingga 60 meter sesaat dalam masa 5 saat. Berapakah pecutan kereta itu? Jadi kita gunakan formula dan gantikan nilai-nilai yang diberi. Jadi perubahan laju adalah dari kosong. Jadi yang ini bagaimana kita dapat? 60 tolak sifar. Sifar itu ialah bila dia berada dalam keadaan pegun. Dan 60 adalah hal laju dia selepas 5 saat. Okey. Bahagi dengan 5 saat. Okey. Yang ini pun perubahan dia. Perubahan ialah 5 tolak sifar. Alright. Jadi di sini kita dapat 60 bahagi 5 dan kita dapat pecutannya adalah 12 meter sesaat. Now, yang ini ialah satu perkara yang mengelirukan murid-murid. Kenapa kita gunakan negatif 2 kat sini, kuasa negatif 2? Manakala kalau saya katakan laju, saya ukur laju saja, dia adalah katakan di sini 60 meter sesaat. So apa beza laju dengan pecutan? So laju itu kita mengukur jarak yang dilalui over masa. Pecutan pula kita mengukur berapakah perubahan laju dia dalam satu jangka masa. Alright? Jadi bagaimana kita boleh berakhir dengan negatif 2? Mudah sahaja. Formula untuk laju adalah jarak over masa kan. Jadi untuk pecutan ialah laju over masa. So laju over masa. Kalau kita pecahkan atau kalau kita kembangkan formula ni, laju adalah jarak per masa. Ini sudah menjadi formula untuk pecutan kerana laju itself ialah jarak bahagi masa. Kan? Betul. Jadi yang ini kalau kita gunakan hukum pecahan yang menjadi jarak over masa bahagi masa per 1. Ya, masa yang ini masa per 1 kan. Jadi bahagi pecahan kita tahu kita kena songsangkan pecahan dan kita kena tukar kepada darab. Jadi apa berlaku? Ia menjadi jarak bahagi masa darab masa. Okey, masa darab masa. Dua nombor yang sama yang didarab akan menjadi kuasa 2 kan. Jadi jarak over M kuasa 2. Okey. Yang ini bila ditulis dalam bentuk ini, bila kita ada kuasa 2 di penyebut, bila dia naik atas dia akan menjadi M kuasa negatif 2. Okey. Yang ini kamu akan belajar kat tingkatan 3. Jadi jangan risau. Tapi untuk sekarang, untuk kamu ketahui kenapa ditulis negatif 2 ialah, ini adalah sebab dia kenapa dia ditulis sebagai negatif 2. Alright, so pecutan ialah laju over masa ya. Alright.